bukan hantu biasa-biasa. Munafik. Korang ni tak ada kerja lain ke? Asyik nak bergosip je. Lepas tu nak bagi semua orang dengar. Potonglah kau ni. Masa ni lah nak happy, kau tahu tak? Cuaca tengah baik ni. Ni, korang nak dengar cerita tak? Korang, tolonglah jangan takutkan aku. Kau saja kan nak takut-takutkan kita orang. Takutkan. Aku tak cerita lagi lah. Aku nak cerita pasal apa? Ini bukan cerita hantu pun. Tapi, kisah benar. Kejap. Sekarang kalau kau nak cerita, baik aku pergi tidur. Kau tahu tak mak aku cakap apa? Mak aku cakap... Shh. Mak aku cakap jangan cakap apa-apa. Lantaklah mak kau cakap ke apa. Sekarang ni dengar aku cakap. Ni aku nak bercerita ni. Cerita ni bukan cerita tipu-tipu, tapi cerita betul. True story. Cerita dia bermula macam ni. Di dalam sebuah kampung terdapat satu bangunan. Dikatakan bangunan itu adalah untuk penduduk-penduduk situ. Tetapi terdapat banyak sangat kejadian pelik yang berlaku dekat situ. Sampailah ada yang katakan orang itu hilang dan diorang jumpa mayat yang mengerikan. Sampailah pembinaan tu terpaksa diberhentikan. Kau ni suka tipu orang je. Nak kenakan orang lah tu. Ngada-ngada je. Tipu apanya? Tak, aku tak tipu. Ni cerita betul-betul tau. Ni, ada satu kes. Latest one. Kes ni pasal wartawan luar negara. Kau tahulah Mak Saleh ni bukannya percaya dengan benda-benda macam ni. Dia orang tak percaya pun cakap orang kampung tu. Kalau kau tengok filem dia orang pun, filem Mak Saleh kalau cerita hantu pun, kalau kat situ ada hantu, kat situlah dia orang masuk. Kan dia orang kan kepala kan macam tak center sikit kan. Jadi dia orang pun masuk ke dalam bangunan tu. Itu dia. Hati-hati. Hati-hati.
Susan! Saya dah jumpa. Cepat sikit. Wait, I'm coming. Hai. Dekat belakang ni, di sinilah tempat orang cakap tempat yang menyeramkan. Inilah destinasi kita. Dekat belakang ni lah. Kita akan jelajah semua tempat ini. Susan, sini. Susan. Susan. Yes? Cakap. Hi guys. We are here today to find something new for you guys here. Yeay! Hei ni, mana pintunya pula? Mana pintu? Wow! Susan, stay here. Okay. Let me check first. Okay? Careful. Stay here. Be careful. Yeah, I know. You stay here. Okay. Sambil lokasi Raisan bercinta. Apa ni? Susan! Susan! Mark! What happened? Okey, apa jadi sebenarnya? Apa jadi? Jadi apanya? Dia hilang lah. Hilang tanpa berita. Serius lah. Serius. Takkanlah aku nak tipu. Ni ada lagi satu lagi kes. Ini berlaku dalam 2-3 bulan yang lepas juga. Kes ni, kes yang paling maha dahsyat sekali. Dia ni pun kes yang sama juga. Tak percaya dengan benda-benda yang macam ni. Nama dia Abel. Baru-baru ni ada orang kata ada penampakan lembaga yang dipercayai hantu raya. Dekat mana aku tak boleh nak beritahu. Tapi kampung tu kalau ikutkan dekat sebelah barat. Jangan beritahu nama kampung, aku tak sebut. Yang mana baru masuk tu boleh subscribe dulu, boleh follow, jangan lupa share-sharekan lagi live ni. Banyak lagi aku nak bagi tahu kat korang ni. Okey, geng. Ni. Aku dah agak dah. Korang pun mesti takut juga. Aku pun takut. Tapi sebenarnya kita memang perlu takut. Sebab hantu ni ada di mana-mana. Thank you yang bagi love. Thank you. Wow, I'm so happy. Woo! Okay, seperti mana yang aku beritahu tadi, okay, kita akan adakan edisi khas hantu raya. Sekejap. Tak ada orang pun. Kacau live aku. Tak ada siapa-siapa pun, guys. Entah. Kau orang lah ni. Tap layar tu. Okey, mana yang pun masuk boleh tap dulu. Tap love. Tap banyak lagi. Azan, sekejap. Okey guys, ni aku nak beritahu kat korang. Lepas ni, kita akan, siapa yang follow aku, okey, kita akan buat edisi khas, edisi istimewa hantu raya. Jadi, bila kita jumpa je makhluk-makhluk macam ni, siapa yang wajib kita panggil? Kita nak panggil pawang ke, bomo ke. Lepas tu, korang kena tap love tu dulu, tap layar tu. Okay guys, I need to go. Aku rasa kawan aku dah sampai kot. Nanti kita live lagi. Okay, bye-bye. Jangan lupa subscribe edisi hantu raya. Bye. Hantu.
Penakut, kau kena tengok muka kau tadi. Pucat macam mayat. Tak kelakar lah. Ha? Tak kelakar? Ha? Kau cuba tengok. Terkincit tak? Ha? Terkincit apanya? Ni nasib baik dekat sini tau. Kalau dekat Colombia, weapon tu legal, engkau tak perlu jadi mayat tau. Ha? Untuk orang yang percaya sangat dengan hantu, kau tak patut takut sampai macam tu, ha? Sebab aku percayalah aku takut. Engkau tu sepatutnya takut juga. Kenapa aku kena takut dengan benda yang tak wujud? Hantu dan spirit ni idea orang tua-tua untuk takutkan budak kecil. Dan tak ada lagi bukti saintifik yang hantu tu wujud. You boleh faham tak? Ha? Ya, faham. Tapi tak semestinya kau tak percaya dengan hantu, maka benda-benda tu tak wujud. Ada benda kadang-kadang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi kita boleh rasa. Rasa dengan ni, akal fikiran. Lepas tu ni. Dalam hati kau ni yang busuk ni. Alamak, kau boleh bagi aku bukti yang hantu tu wujud. Kau pernah nampak ke? Pernah borak ke? Ha? Susah betul lah orang yang baru pandai cakap Melayu ni. Orang nak ajak gosip pun susah. Hantu tu ada dekat mana-mana. Ni, silat-silat hari bulan. Tu, dekat situ ada 2 ekor. Depan tu ada ramai-ramai. Dalam bilik air ni, kita tak tahu ada berapa ramai. Ni, antara kau dengan aku ni, tak tahu berapa tinggi ni. Kau kena sedar. Yang hantu ni, dia dah wujud berjuta tahun dulu tau. Sebelum kau lahir lagi. Sebelum aku lahir. Silat-silat hari bulan, kita dah mati pun, dia masih ada lagi tau. Alamak, pendidikan formal tak mempengaruhi fikiran kau ke? Amin, macam mana kau boleh percaya dengan hantu? Come on, wake up. This is not real. Kata-kata dari seorang yang tak percayakan hantu, tapi takut dengan neraka. Pandangan kau salah, kawan. Neraka tu lain. Oh, lain. Aku pun tak pernah pergi. Kau pernah pergi? Chill-chill kat situ, kopi-kopi dekat sana kan? Belah mana satu? Sudahlah, merepek je lah kau ni. Yang merepek tu kau. Dah. Keluar. Keluarlah. Pergi. Tak takut ke? Tak ada masalah nak takut. Keluar. Pergi. Ku semangat. Kepala otak dia buat macam tu. Hai Bujang. Sorry I lambat sikit. Kau pergi jumpa perempuan tu? Bujang, that girl is my dream. And you have to love what I love. Aku tak boleh hidup tanpa dia. See, sebelum mak aku meninggal, dia pandang mata aku, dia cakap, "Abe, jangan kamu berputus asa dengan impian kamu." I mean, you just have to love this for me. Mak kau cakap macam tu? Yes. Wih, kesiannya mak kau. Susahlah cakap dengan kau. Kau tak sepatutnya berkawan dengan perempuan tu. Apa maksud kau? Maksud aku, kau kena cari perempuan yang setara dengan kau. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Barulah sesuai dengan kau. I mean, this is for the sake of love. Demi cinta. Tak semua benda boleh selesai dengan cinta. Tu, ayah dia tu ada nama dekat sini tau. Orang macam tu biasanya dia memilih jodoh anak dia. Orang macam kita ni, bukan macam kita. Orang macam kau ni, bapak dia takkan pilih. Maksud kau racism? Merepek je lah kau ni. Macam mana kau boleh fikir macam tu? Kau
Come on. Bujang, don't be like this. Bujang. Susah cakap dengan kau ni. Itulah aku kata. Lain kali, kalau nak cari perempuan, cari yang betul-betul. Tapi bukan macam tu. Okey, dah. Aku nak kau jumpa dia. Hai! Kenapa pula aku nak kena jumpa dia? Kenapa you takut? Habis tu, kau nak suruh aku bercinta dengan dia pula? Tak nak aku. Alamak, Ayu is so loving. You will love Ayu. Tu. Coach dah panggil. Coach. Tak Bujang. nak. Macam mana kau boleh leave me like this? Tak nak. Bujang. Diamlah. Orang nak main bola. Sibuk ajak orang main cinta. What are friends for? Balik fikir. Okey. Stretching sikit. Stretching sikit. Tangan macam ni. Tangan macam ni semua. Macam ni. Sini pula. Atas. Bagus. Okey semua. Ni. Viper. Tungau. Hari ni kau dah makan belum? Dah, Coach. 1 campur 1 berapa? Lambat. Tak payah. Ni. Suparjo. Kau dah makan belum? Udah, Coach. Dah. Ni apa? Pago. Pago. Bila kau nak luruskan rambut kau ni, kembali ke jalan yang lurus. Tak payah. Ni. Bujang. Contohi dia. Apa yang dia tak tahu? Sampai sekarang dia bujang lagi. Tapi takkanlah sampai bila-bila. Tak apa. Sekarang kita doakan jodoh dia cepatlah. Dia ni bagus. Tengok. Dia kalau main bola, bukan saja sistem 4-3-3 ataupun 4-4-2. Dia pernah menggunakan 9-0-1. Memang tak pernah orang buat lagi. Ini bagus bujang ni. Contohi bujang. Bagus bujang. Good job. Okey, ambil bola ni. Nah, tunjukkan diorang sikit apa yang selama ni coach ajar. Cepat. Berambus, get loose, foot loose. Work it. Father marker. Keypad lock. Password. Yes. Get loose. Brambus. Custard. Ayu. Kenapa menyelinap masuk rumah macam pencuri? Hi, Papa. You're still awake? Mana ada? Kenapa balik lewat sampai macam ni? Ayu ada presentation tadi. Kenapa tak suruh kuncu kita jemput? It's okay lah, Papa. Ayu tak nak susahkan kuncu-kuncu Papa. Because I'm a strong girl. Lepas ini, Papa tak nak lagi Ayu balik lewat malam macam ni. Sorry, Papa. I love you, Papa. Good night. Hello. Ya, Tuan. Ada benda yang Ayu sembunyikan daripadaku. Dan aku tak suka. Apa boleh saya buat, Tuan? Saya rasa dia ada boyfriend. Jadi, lepas ini kalau dia keluar lagi senyap-senyap, kau ikut dia. Okey? Dah laporkan padaku. Berebo. Sabarlah. You know I always give you everything you want. Macam mana you want to marah-marah sekarang? Susah betul lah nak date dengan Juni. Buatlah something untuk kita. Please. Promise me? Just give me time. I am not going to promise you now. Nanti you will hold to my neck like this. Saya tak nak. Just sabar dulu. Nanti bila I am not busy, I am going to take you anywhere you want. Malas lah. Malas, ha? Yelah. Tak boleh marah-marah macam ni lah. Okay, come on. Yelah. I forgive you only this time. Senyum sikit, senyum. For this time only I forgive you. Oh, okay. Lepas ni no chance for you. You are so pretty today, but sabar. Alamak. Just give me Abeh. time. Kenapa you peluk macam ni? Hey, wake up. Okay, babe. Ini Bujang.
Kita panggil dia Profesor Paranoma sebab dia tulis banyak artikel pasal hantu. Hai Profesor Pujang. Hai. Nama saya Ayu. Banyak kali I dengar tentang awak daripada si Abe ni. Banyak research you buat tentang paranormal kan? Satu hari nanti bagilah artikel awak. Saya betul-betul nak baca. Serius? Okey. Dah. Jangan racun dia dengan kepercayaan hantu kau tu, Because I know you too well, okay? Ayu, awak percaya kewujudan hantu? Percaya? Siapa cakap? Macam mana you boleh percaya dengan hantu? Hantu tak wujud. You guys boleh faham tak? Abe, dengan mata kita tak boleh nampak. Tapi tak pernah ke sekali you rasa bulu roma you naik ke atau rasa sejuk? Mesti pernah kan? Kita mungkin tak pernah nampak, tapi pernah juga merasai hantu tu wujud. Pernah nampak ke? Pernah borak ke? Have you guys ever spoken to ghosts before? Come on. Ni, Ayu, kalau awak nak tahu, inilah satu-satunya orang yang saya kenal, the one and only yang tak percaya hantu. Inilah. Susah. Betul ke? Okey, dah, guys. Setiap kepercayaan kena berasaskan fakta dan bukti yang kokoh. I mean, the purpose of our education is to think and wise up. Oh no. Huh? Abe, no. You're wrong. Okeylah, let me explain to you, okay? Hantu ni kita tak boleh nampak dengan mata kasar kita sendiri. Apatah lagi nak dapatkan penerangan daripada sains. Betul tak? Betul. Benda ni kita kena go through baru kita tahu hantu tu wujud ke tak. Betul? Betul. Sebab itulah perkara macam ni dia kekal mistik. Mistik yang tak boleh dirungkai dengan sains. Okey, dah. Aku tak kenakan korang untuk korang gang up on me, guys. Mana hantu ada? tak wujud. Itu je. Senang je. Cik Ayu. Dah masa Jom kita. Okay. Ini siapa? He's here for me actually. Hi bro. Awak percaya hantu tak? Abe, apa ni? Janganlah macam ni. Tak baiklah. Macam mana orang boleh percaya hantu? Anyway, Profesor. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Very nice to meet you. Bawa tahu artikel tu sebab I betul-betul nak baca. Boleh? Bye. Ui, lembutnya. You boleh balik sekarang, okay? Jom. Ini apa? Sembang, Aku rasa aku sukalah dengan Ayu tu. Oh, sebab dia percaya dengan hantu, Kalau percaya, semua orang percaya. Tapi sebab dia tu cantik. Oh, cantik, tak boleh nakak, You know, right? You nakak, Tadi tu siapa? Driver dia lah. Driver, tapi belagak lagi. Hey, tu bahasa weh. Mafia saya fauju ya dan. Apa benda tu? Oh, I boleh cakap Melayu tapi you tak boleh cakap my language, Macam nak ajar? Oh, nak ajar cakap. Apa dia? You nak buat live lagi, Kau nak ajar? Kau nak ajar bahasa baru kan? Okay, guys. Tu bahasa weh. Mafia saya fau. Hey! Bahasa apa? Yoruba. Tak tahu dia suruh berubah. Tapi tak tahulah nak ubah apa.
bodoh betul lah. Siapa cantas pokok aku ni? Kenapa dia cantas dekat dengan tulas? Rosak dan tipu tik. Hei, kalau rosak mati pokok aku, siapa nak bayar? Ha? Satu bonsai ini aku bayar 100k tau. Sekarang nilainya 200k. Cari tukang kebun tu sekarang. Baik, bos. Anang, blacklist tukang kebun tu. Besok panggil orang baru. Aku suruh kau perhatikan pergerakan Ayu. Laporkan pada aku. Kenapa lambat sangat? Saya ada sesuatu nak tunjukkan, Tuan. Siapa ni? Nama dia Abi. Ini orang Afrika. Sudah berapa lama ni berlaku? Dah beberapa bulan, Tuan. Memalukan. Dah berbulan, Ayu aku, dia pergi berjumpa dengan orang Afrika. Dan kau boleh rahsiakan dari aku? Saya cuma nakkan kepastian sebelum saya bagi tahu, Tuan. Tak perlu kepastian. Orang macam ini pencuri, penipu, penyangga. Kau faham tak? Saya minta maaf, Tuan. Kau telah biarkan orang asing menconteng arang dekat mukaku. There will be consequences for this. Get out of my sight. Salam, Tuan. Ha? Ada 2 AJK pemuda kampung nak jumpa Tuan. Kenapa? Saya tak tahu, Tuan. Biar mereka masuk. Baik, Tuan. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari, Tuan. Kenapa ni? Sebenarnya kami wakil dari Persatuan Belia Kampung ni. Kami datang dengan niat sebenarnya nak bincangkan pasal rumah berhantu tu. Macam ni, Tuan. Sebenarnya kami datang ni ada cadangan. Boleh saya teruskan? Teruskan. Apa kata kita robohkan je bangunan tu, kita bina taman permainan kanak-kanak, kan? Taman permainan. Dan korang rasa ini akan selesaikan misteri pembunuhan di situ? Kamu tahu tak? Bangunan itu bukan berhantu biasa-biasa, tapi tanah itu yang berpuaka. Jadi kalau kita robohkan bangunan itu dan kita bina taman permainan ataupun bangunan pencakar langit sekalipun, tempat tu akan kekal berhantu. Ha? Bayangkan, ada taman permainan situ. Nanti kanak-kanak kecil jadi mangsa. Bukannya apa, Tuan. Orang kampung kita ni dah penat dengan isu kes yang jadi kat tempat tu. Rosak komuniti kita kalau tempat tu masih berhantu, Tuan. Betul. Kita semua letih dengan berita buruk dari tempat itu, ha? Tapi kita nak robohkan bangunan itu tidak akan selesaikan isu yang kita hadapi ini. Habis tu, Tuan, kalau kita tak boleh nak selesaikan isu tu, kita nak buat apa? Betul, Tuan. Saya akan panggil pakar mistik, Ghostbusters. Ha? Ghostbusters? Orang yang mahir dalam hal makhluk halus. Dah, kamu balik dulu, saya settlekan. Kalau macam tu, kami minta diri dulu lah, Tuan. Balik dulu, Tuan. Jom. Taman permainan. Ha! Bangang. Ceo? Awak nak apa? Cik Ayu dah lambat ke kelas. Cik Ayu okey ke? Muka Cik Ayu nampak pucat ni. Saya nak maklum pada Tuan. Alah, semua awak nak bagi tahu kat Papa. I penat lah. Just bagi I 5 minit, I akan panggil you, okey? Muka Cik Ayu pucat ni. Lepaskan I lah. Just bagi I 5 minit, I akan get ready. Yang awak stay kat sini buat apa? Nak saya buka baju depan awak? Ish.
La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Jamal. Candy. 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 Saya suka Candy. Hah? Hah? Pakcik? Pakcik? Pakcik, jangan tipu-tipu, Jamal. Jamal. Candy. Mari, mari. Candy. I like candy. Pakcik, pakcik nak pergi ke mana tu? Pakcik, tunggulah sekejap. Jamal. Pakcik, saya nak candy. Mari, mari. Jamal, mari ikut. Pakcik, tunggu. Where is this boy? Jamal! 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 Where is this boy? Jamal! Where is this boy? Jamal! 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 Sayang, abang lapar ni. Tak masak lagi ke? Aduh. Aminah sayang. Sayang Aminah. Jamal? 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 Mana dia ni? Sayang? Jamal? 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 Siapa tu?
Adam, kau lagi banyak habiskan masa dengan Ayu. Ayu ni spesies bonda. Kalau ada masalah, dipendam sendiri. Tapi, kenapa Ayu macam ini? Ini bukan perangai dia. Bukan macam ini. Apa kau dapat tahu? Saya ada nampak sesuatu. Mungkin anggapan saya ni salah, tapi saya selidik dengan teliti. Kelakuan Cik Ayu semenjak kebelakangan ini sangat aneh. Dan? Kebarang kalian, Cik Ayu mengandung. Bawa si negro tu datang sini sekarang. Baik, Tuan. Assalamualaikum, Tuan. Tuan, Ayu kat mana? Bawa dia jumpa Ayu dekat rumah penyembelihan. Baik. Oh, terima kasih, Tuan. Ayu kat mana? Sabar, kita hampir sampai. Ini aku tak suka lah. Kenapa Ayu berhenti sini? Ini siapa? Hentikan kereta. Tolong hentikan kereta sekarang. Ayu kat mana? Jawablah. Ayu kat mana? Aku dah bagi amaran kat kau sebelum ni. Tapi kau degil. Sekarang nasi dah jadi bubur. Kau kena bertanggungjawab ke atas saya. Hentikan kereta sekarang. Tembak nanti. Kenapa kau nak aku mati? Ayu kat mana? Stop the car right now. Hentikan kereta sekarang. Tahu, I'll blow off your head right now. Stop the car right now. Kejarlah. Apa kau tunggu ni? Kejarlah. Tak nampak ke pistol tu? Kejar dia sekarang. Macam mana dia boleh terlepas? Aku nak korang selesaikan kerja korang hari ini juga. Bawa dia depan mata aku. Hidup atau mati aku tak kisah. Pergi. Kau tunggu sini. Baik, Tuan. Kau ikut mereka. Jangan bawa dia ke rumah ini. Bawa dia ke rumah penyembelihan. Baik, Tuan.
Mana dia? Mana? Sana dia dah lari sana. Sana. Rumah tu? Ya, rumah tu. Payah masuk? Tak boleh. Jom lah. Belah. Ini apa? Aku bukan gila lah. Maafkan saya, Tuan. Abe telah melarikan diri, Tuan. Dia telah masuk ke bangunan puaka tu, Tuan. Sebelum kami dapat menangkap dia. Bagus. Nampaknya dia jalan masuk kubur sendiri. Dia takkan terlepas kali ini. Selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi adik-adik, selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat hari jadi, selamat Selamat hari jadi adik. Selamat hari jadi. Kemari adik. Kemari. Kemari adik. Kemari. Abang tolong. Abang tolong saya, abang. Abang tolong. Abang tolong. Ya, abang tolong saya. Tolong, abang. Apa awak buat di sini? Nama apa? Nama saya Jamalah Dewasa Abdullah. Tempat ini bahaya, you tahu tak? Saya cari mak saya. Mak awak kat sini ya? Ayah, mak. Susu. Oh, okay, jangan nangis, okay? Let's go and look for your mom.
Kenapa kau serang aku? Aku cuma nak tolong kau. Kamu semua munafik. Belum lepaskan kalimah Allah. Tapi hati bagaikan syaitan. Aku nak bunuh kamu semua. Tapi kau tak patut lepaskan dendam kau pada aku. Kamu semua. Angkat tangan semua sini. Satu. Okay, get loose. Rambut, foot loose. A basket. Apa ni? Ambil dah ni. Awak mati dah. Saya dah mati. Saya sudah mati. Saya sudah mati. Saya sudah mati. Abang! Kang, Ronnie. Second take on LS of Bujang walking into the shop very scared and action! Setiap kepercayaan kena berasaskan fakta dan yang... What the... Kamu semua munafik. Belum lepaskan kalimah Allah. Tapi hati bagaikan syaitan. Malam gelap, tak ada bintang, benda pelik bergoyang. Ketawa riang macam hantu, yeah. Tepi jalan dia muncul, tak ada rupa dia usul, tiba-tiba jadi lucu, oh yeah. You guys cannot, if you stay like this, it's already masking you. So don't let it mask you. When it masks you, you can move like Biasa, hanya buat kacau saja. Bella ketawa sini sana, malam ni jadi gila. Wow! Dia datang, lampu padam, buat muka hati kelam. Tiba-tiba tinggalkan, tak takut tapi terkejut. Hey, apa ni? Hey. Punya seram tapi happy. Oh yeah. Gila, gila, semuanya hantu apa di sini? Bukan hantu biasa, biasa, hanya buat kacau saja. Bella ketawa sini sana, malam ni jadi gila. Wow! Dia datang, lampu padam, buat muka hati kelam. Tiba-tiba tinggalkan, tak takut tapi terkejut. Hey! Apa ini? Punya seram tapi happy. Oh yeah! Gila, gila, semuanya hantu apa di sini? Bukan hantu biasa, biasa, hanya buat kacau saja. Bella ketawa sini sana,
malam ni jadi gila.